Malas nak mau. Hari ni cerita siapa Mama nampak tak Kak Long punya? Yang ramau nak kurus kan? Tengok. Nak kurus ya? Nak kena kurus ya? Macam mana? Nak belajar tapi tak boleh kena tegur. Ibaratkan guru tegur anak murid lah. Lepas tu selama-lamanya buat salah. Ada juga jenis orang tak boleh kena tegur. Kalau tegur dia marah. Tapi kalau kita tegur pasal akhirat nak duk dia balik jumpa Allah tu kan, marah kita balik. Nak cakap ni maju-maju. Itu tak boleh tanda-tanda. Padahal nak selamatkan dia daripada jaju maju. Jangan tahulah. Pendiri nak pilih nak mati semua. Kan? Oi mak kau. Aku nak pula dengan dia. Aku kadang-kadang ada kat dengan dia. Tapi kalau dia salah kan, aku tak marah dia. Nak tinggi tak? Macam dengan gajah. Kalau dia mama ngadu kan, betul datang lagu semua guru masuk. Tegur. Dia diam. Aku marah-marah dia diam. Aku tepak marah dia diam. Elok dia guru aku. Elok je dia guru dia buku murid aku. Marah dia, marah dia diam. Lepas tu kalau jumpa dengan senyum. Hari ni dia jaga bapa. Senyum. Nanti kan dia ni nanti kan mengsam. Lepas tu buat salah lagi. Kita minta maaf hari raya. Hari ni kita buat salah. Tahun depan kita buat salah lagi. Kita maaf lagi. Nabi kata yang gaduh lebih 3 hari. Aku tak hari aku tengok yang sini. Lepas tu aku balik marah. Kita tegur dia tak boleh tidur. Lepas tu dia kata tak boleh lah apalah. Kacau. Ma. Ya Allah, Ma. Weh, susu habis ha? Kak Lulu lupa dia gini susu saat ni kan? Yalah. Dah tak kerja kalau dulu kerja. Kan kalau dulu kerja. Tengok Maisa dengan mu. Kalau dulu kerja. Kau apa kereta? Arwah abah dah. Arwah abang beda. Dia meyakin aku. Tak nak lah duduk luar. Sebab apa tak bagi dia luar? Pakar kan tak makan ubat. Bila duduk luar. Kena buka lampu sekejap. Aku dah habis. Dulu kat rumah beli tu beli ni semua. Aduh. Ni kepala otak ni. Ni dulu aku kerja KFC Kemayan dulu. KFC Kemayan. Dulu lah. Waktu tu adalah saya malam tu. Budak yang ngojongan dan tu semua adik-adik. Dan belum umur dah 30 lebih. Ni kan 3 umur sekarang ni dah 38, 39. Masuk 40 dah. Yang kawan tengok dia adik-adik. Yang bergaduh dengan dia adik aku. Tadi tu. Gaduh adik-adik. Kau nak dongking dengan dia tak apalah. Nanti kan orang meninggal pun penuh. Yo ni tak boleh. Ni bukan aku suruh ni. Nangis suara tak boleh jelas. Mood tak makan daripada pagi tadi. Dia tak makan nasi. Manalah anak aku. Shirin masuk dah hari ni. Mana Shirin? Oh. Aku sedang belanja KFC ni. Mana pula lah si Shirin ni. Tak aduk Shirin hari. Nak buru. Buru aku tahu orang awam tu aku. Ramai lah.